Aduh, macam mana ni? Aduh, itulah minggu ni aku banyak gagal. Aish, aku dah balut dengan plastik ni. Aish, aku kena simpan benda ni. Kalau mak aku tahulah aku gagal. Oh, bye-bye lah ni. Aku tahu. Aku akan simpan dalam tilam aku. Of course takkan nampak dan takkan tahu mak aku. Ini kalau aku simpan ni, takkan tahu lah mak aku. Nanti mak aku takkan tahu kat sini. Aduh, apa benda lah bila bujang ni dah bersepah ni. Aduh, tahu main je korang semua ni. Ya Allah. Kebiasaan. Semua gagal, Pak ke sini kejap. You mak, ish. Alamak, mak aku kat tilam aku lah pula. Aish. Benda ni Pak semua gagal ni. Kau perasaan kau ni tahu main je kan. Ikut adik kau main bola sepak, badminton. Kau tengok gagal perasaan kau ni. Pada hari ni ibu takkan benarkan kau main laptop dengan telefon, tahu tak? Ibu nak kau belajar kebiasaan minggu depan, okey? Ibu tahu kau lulus, okey? Ya mak. Ya salah. Sebab tak belajar je, betul. Ha? Apa? Tak boleh main laptop, handphone? Tak pasal bulan. Aduh, aku lah nak main game, dah janji. Aduh.